tuning into MRC TV. Your dream car starts here. Pening MRC ada kereta rekon paling padu. Jangan ragu-ragu, enjin mantap, body tip top. Cek semua clear, bukan janji kosong. Lawan senang lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi Amirul dalam rancangan MRC TV. #Jangan pening-pening. Alright guys, so kita sajikan video khas kali ini adalah Nissan GT-R Black Edition. Tandanya Amirul berdiri dekat sebelah Nissan GT-R, maknanya dah sold. Alhamdulillah, kejayaan manusia hanyalah dalam agama saja selagi mana kita taat perintah Allah SWT dan kita ikut sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, Nissan GT-R Black Edition semua mampu pakai. Yang mana dia biasa tengok video Amirul dah racun korang macam-macam video kereta kali ni. Tapi tahun ini berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Follow, subscribe channel YouTube Amirul dan kita akan sajikan video-video pelbagai supercar yang lain. Nak tahu kereta apa yang kita ada? Check it out. Nissan GT-R sebenarnya adalah sebuah ikonik supercar killer. Untuk Nissan GT-R kali ini dah di-announcekan oleh Nissan sendiri. Bermakna Nissan dah stop production. Dan bermakna juga Godzilla akan pupus di bumi ini. Tetapi dengan MRC, insyaAllah kita akan bawa masuk lagi banyak Nissan GT-R. Dan Nissan GT-R ni kita belajar spek dia sedikit. Dia ada 3 variant. Kita ada Pure Edition, Premium Edition dan Black Edition. Lepas tu kita ada yang versi yang high spec, kita ada T-spec dan kita ada juga Nismo spec. Untuk versi Black Edition, Premium Edition, Pure Edition adalah model yang mampu milik. Berharga serendah RM578,000 hinggalah RM699,000 korang boleh dapat pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Dan korang boleh pilih juga sama ada untuk 2 unit model Nissan GT-R kali ini lebihkan kepada pengalaman saya yang bawa dan saya deliver kereta ni. Sebenarnya Nissan GT-R ni dia adalah satu-satunya kereta yang memang originally hand-built engine. Bila hand-built engine ni daripada kilang memang dah laju. Tetapi disebabkan saya dah bawa dan saya rasa saya bagi tahu dengan customer saya dah macam sahabat saya, bang, kereta ni tak macam GT-R lah bang. Kurang kick lah bang. Macam mana kita nak jadikan dia punya headline supercar killer bang? So saya upgrade dengan customer, tukar downpipe, tukar midpipe, kita remap dyno stage 2, barulah kita boleh power up, kita run up punya enjin atau dyno supaya dapat sampai 600 horsepower. Dan barulah dia baru dapat feel Nissan GT-R. Dia punya traction, dia punya torque, supply sangat cantik untuk Nissan GT-R. And paling best sekali Nissan GT-R kali ni datang as a new facelift. Dan untuk new facelift kita tengok daripada segi front facelift hadapan, saya kenakan sedikit dengan Varis punya lips carbon. Owner nak nampak macam ala-ala old school punya GT-R R35. Mungkin barang sekarang dah ada macam-macam, ada top secret, kita ada Phoenix design yang baru, tapi customer nak masuk Varis punya style lagi. Mungkin boleh nampak karakter old but gold. Okey. Kita dah buat front PPF semua. Untuk dengan kereta ni kita dah buat ceramic coating dan kita dah buat juga UV light tinted. Untuk kereta ni juga sebenarnya Nissan GT-R as a facelift, nak nampak lagi kemas memang kena tukar hood carbon, baru betul-betul nampak originally fighter. Alright. Dan kita cerita juga untuk bahagian rim dengan bahagian interior, stay tune. Untuk rim as a new facelift Nissan GT-R, of course dia pakai rim 20 inci alloy rim lightweight. Ini design yang untuk facelift yang baru. Mungkin anda kalau beli Nissan GT-R, benda pertama mesti anda tukar rim. Tapi belik-belikkan harganya sampailah ke RM20,000, RM30,000. Anda tak sanggup pakai je rim standard, tukar tayar profile yang untuk keselesaan anda. Saya kenakan profile untuk customer saya PS4S supaya customer saya rasa feeling dia nak travel senang, and then dia nak driving pun dia shock. Dia tidak pakai tayar semi slick, dia pakai tayar yang boleh pakai daily. Boleh pakai daily, boleh pakai on the rain, on the wet ataupun on the dry condition tayar. So untuk kereta ni juga kita datang dengan 6-spot caliper. It's not a ceramic brake, tapi boleh dikatakan Nissan GT-R punya braking antara yang paling power Brembo. Alright. So dekat bahagian tepi ni dia ada side skirt original untuk Nissan GT-R. Technically kalau kita pasang another side carbon ataupun baris carbon, mungkin bila kita langgar bumps kita akan nampak dia lagi sangat lagi rendah. So ini adalah mungkin kekurangan kalau pakai side skirting. Okey, yang paling best sekali dekat bahagian belakang. Okey, jom kita tengok bahagian belakang. So sebenarnya untuk bahagian belakang Nissan GT-R ni dia terbahagi kepada 3 version. Version yang pertama sama ada korang nak pakai the high-end GT Wing, ataupun korang nak pakai dia punya low-end GT Wing, ataupun korang nak pakai spoiler original.
So sebenarnya kalau untuk spoiler original ni sebenarnya bagi aku dah memang cukup perfect. Tidak perlu kita convert kepada GT Wing yang sama ada kena pakai baris ataupun top secret. Tapi kalau tanya dengan saya, of course lah, bila kita ada karakter untuk menonjolkan kita punya kehandsoman, kita nak ngorat gadis-gadis, kita kena pakai GT Wing. Tapi nak nampak maskulin, nampak sempoi, nampak kaya, kita kena pakai standard saja. Alright. Ini adalah color pearl white color with the sparkling diamond. This is a new facelift punya lampu, and exhaust memang kita pakai tips titanium design, dan kita ada diffuser Nissan GT-R. Okay, so technically untuk Nissan GT-R ni saya pun tak pandai sikit nak cerita lebih lanjut tentang technically engine, tapi kita nak cerita tentang lah macam mana perasaan kita suatu masa nanti kita dah ada rezeki yang lebih, kita nak cari salesman yang padu, kita nak cari juga seorang jurujual yang mampu guide kita sampailah ke jenjang pelaminan delivery. Itulah dia guys, Amirul MRC #jangan pening-pening. Okay guys, so ini adalah Nissan GT-R Black Edition. Tadi kita dah review luar, so now kita nak try bawa kereta ni. Kita nak rasa feeling sendiri duduk dalam kereta yang berharga lebih daripada RM500,000. Kereta yang berharga RM650,000 ni, apa feeling yang korang akan dapat? Rasa bangga, rasa riak, rasa best ke, rasa syok ke? Yang paling aku puji, pertama sekali aku nak puji kereta Nissan GT-R ni, aku tala volume 1 je aircon sejuk beku tangan aku dah. Walaupun temperature tu 23, memang sejuk beku, memang tak dinafikan. Air condition system daripada Nissan GT-R ni memang awesome. Alright. Okay, of course lah, Nissan GT-R as a Black Edition ni memang dia datang dengan full leather seat warna hitam and stitching line warna merah, dan ada combination leather warna merah juga. And Black Edition memang akan datang dengan Recaro seat bucket, dan yang kedua juga untuk Black Edition dia datang juga dengan boost sound system. Alright. Yang ketiga, partition tengah carbon. And of course untuk Nissan GT-R kali ni ada center speaker boost dekat bahagian hadapan. Dan seterusnya juga untuk Nissan GT-R kali ni dia dah upgraded daripada facelift sebelum ni. Soft leather, steering design baru, and then the ignition function system untuk design baru Nissan GT-R. We have a lot of thing kita boleh refer dekat sini, which is like dia punya oil temp, water temp, oil press, dia punya temperature, semua ada dekat sini. And then untuk kereta ni technically kita dah service kereta ni guna Motul 300V, and then baru kita run dyno. Kereta ni kita dah buat remap as a stage 1 with the dyno, sebab kita dah tukar dia punya downpipe, kita dah tukar dia punya middle pipe, dan belakang kita maintain dia punya dia punya exhaust original belakang kau maintain, because of kita nak maintain dia punya controller dekat bahagian belakang tu. Alright. Nampak kat sini bila kita tukar kepada GT-R mode, so kita akan rasa dia punya feeling power. Alright, contoh macam ni kan, kita nak rasa dia punya valve tu buka, bunyi sound dia. Nampak? Oh, dia punya steam je mat. Macam korang keluar travel 40 hari, lepas tu korang balik Malaysia balik, korang makan nasi lemak dengan daging salai. Wah, memang steam. Rindulah pakai GT-R. Siapa yang pernah pakai GT-R, siapa yang dah pernah memandu GT-R, siapa yang pernah beli jual balik, betul beli jual balik, beli supercar pakai balik GT-R balik. Nissan GT-R ni dia ada dia ada secret recipe dia sendiri, which is like dia punya system engine, dia punya horsepower, dia punya driving, dia punya stability, dan of course kereta ni handling dia memang awesome. Alright. Untuk Nissan GT-R kali ni kita dah power up, kita dah run up untuk kereta ni untuk jadikan dia standard horse 550. Aku rasa sekarang dia naik 570 horsepower saja. Kalau customer modified kepada stage 2 baru boleh pergi sampai 650 horsepower barangkali. Dan untuk kereta ni as a new facelift, korang tak perlu nak modify apa-apa. Aku jual premium car So maknanya aku jual premium car ni, aku jual pada mileage 7,000 sahaja with the grade 5A gengs. Memang cukup rendah. Tapi kalau korang nak mencari Nissan GT-R recondition daripada Jepun tahun 2021 nak yang harga bawah daripada 600,000, korang boleh go for the pure edition. And then yang kedua, korang boleh select mileage yang 30,000 ke atas. Setelah aku buat pre-order, aku kira-kira mileage 30,000 ke atas mungkin boleh possibility dapat harga bawah daripada RM590,000 sahaja. Alright. So nak cerita daripada segi sistem kereta ni, sebenarnya memang tak cukup pandai untuk technical engine, tapi nak cerita tentang kehebatan dalam dia memang cukup selesa, luas, dan yang paling best sekali tak terasa sempit dengan bucket seat. Dan kita ada 4-seater dekat bahagian kereta ni, which is like kita ada 2 depan, 2 bahagian belakang,
And untuk anak duduk dekat bahagian belakang pun memang cukup best. Dan untuk Isofix seat pun ada dekat bahagian belakang. Comparable antara dia dengan Mustang, aku rasa dia luas lagi daripada Mustang. Mustang bumbung rendah lagi sedikit. Dan yang paling aku rasa menarik Nissan GT-R ni adalah dia punya sounds, dia punya feeling kita duduk dalam ni. Bila kita bawa, orang melihat kita, sebenarnya yang paling 90% orang melihat kita. Kita tak ada rasa bangga sangat, riak nanti. Okay guys, so kalau korang ada perasaan yang sama, korang ada impian, korang ada cita-cita, korang ada matlamat hidup, korang baru start bekerja, waimah gaji korang bermula daripada RM2,000 pun sekalipun, tanam betul niat betul-betul yang memang lelaki tak perlukan wanita, lelaki perlukan GT-R dalam hidup saja guys. Alright guys, check it out. Sambung kejap lagi. Kita tanya dengan customer dream hood untuk customer ni. Dream childhood customer ni. Kenapa dia beli Nissan GT-R sedangkan dia dah mampu dah beli Lamborghini Aventador? Check it out. Psst, ini iklan. Aku nak tunjukkan korang lambakan video kereta-kereta yang perfect untuk anda beli dengan MRC TV. Alright, check it out. Kita ada Honda Civic FL5 yang banyak. Warna merah adalah warna yang premium, warna biru adalah warna yang bawah nombor 2 premium. Kita ada warna merah, tandanya kita memang premium edition. Alright. So kita ada Mercedes-Benz E200 Coupe, E300 Coupe yang lebih nampak playboy dan maskulin macam aku. Alright. Seterusnya juga kita ada kereta yang paling rare. Ini adalah Lexus IS 300. Untuk Lexus IS 300 ni betul-betul nampak seorang yang L-level executive yang tidak perlu pening kepala untuk pakai konti, tapi nak rasa selevel dengan konti, IS 300 F-Sport pilihan je guys. And then untuk wanita yang berkejaya, walaupun dah lambakan juga Mini Cooper EV dalam market, even though kita pergi Mini Cooper baru, tapi still ada raw engine. Lelaki yang nak pakai ataupun wanita raw engine, kita ada Mini Cooper JCW package with a 308 horsepower. Ini dia guys, macam color, macam-macam spec ada. And kita ada juga kereta yang paling chill, paling cool adalah kita ada Porsche 911 Carrera. Kita ada Carrera S, Carrera Turbo, Carrera GT, Carrera GT3 RS, dan kita juga ada Porsche Cayman, Cayman Boxster, dan kita ada paling hujung kereta yang akan kill market. Ini adalah Toyota Crown. Kita ada version yang paling baru, RS Hybrid, plug-in hybrid, yang itu 310 horsepower. Itu aku akan bawa masuk. Tetapi guys, kalau as a masculine gentleman, of course aku akan recommendkan korang Porsche 911. Whether you want to go for the Carrera, Carrera S, Carrera 4S, Carrera Turbo, Carrera Turbo S, GT3 or GT3 RS, kita ada pilihan warna yang banyak. You can pre-order for the cheaper price. Alright. So, selain daripada sport car as a Porsche Carrera, kita ada sport car as a Toyota Supra. Ada merah, ada biru, ada putih, ada grey. And of course, kita ada Lamborghini. Alright. To be honest, saya tak pernah jual Lamborghini. Hampir saja saya jual Lamborghini. Mungkin anda pembeli Lamborghini dengan Amirul, tapi saya dah cukup faham tentang spek Lamborghini, character of Lamborghini, dan cara nak buat loan untuk Lamborghini. Korang tekan link dekat bawah, mesti saya boleh bantu, insyaAllah. Okey, dan untuk macam biasa jugalah, kereta JDM, kereta from brand Lexus, kita dah tahu lambakan recon Lexus dah banyak, IS, RX, NX, IS, dan paling best sekali nak beritahu kat korang adalah kereta-kereta yang big sport SUV. Untuk sport SUV, kalau korang memang cari kereta range 500 ke 600 ribu sampai ke kereta 1 million, kita ada Porsche Cayenne, kita ada GLE 53, we have the BMW X6M, then of course we have the paling hierarchy paling top, which is like the Lamborghini Urus. This one, you want to find the 1 million price? Tekan link terus guys. Sambung tengok video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Hari ini kita nak tunjukkan hasil daripada awal saya buat video sampailah ke perakhiran yang video kali ini. Inilah owner dia yang paling kacak bergaya, abang Abata kita yang berjaya beli kereta Nissan GT-R with the black edition, the highest spec dengan MRC TV tu. Kita tanya juga dengan abang Abata kita macam mana pengalaman beli kereta dengan Amirul. Tanpa jumpa Amirul dulu, PM Amirul dulu, tapi sekali jumpa kasih close deal. Silakan abang Bata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya dengan abang Amirul ni lah lama saya tengok video dia. Sebelum-sebelum ni daripada video Merc dia lagi. Sebab dia beli Merc, saya pun beli Merc. Saya refer daripada dia punya video lah. And then saya review, saya tengok, saya yakin dengan dia. Saya contact dia. Dia terangkan saya A to Z pasal kebaikan, keburukan, kelebihan, kekurangan kereta ni. Alhamdulillah. Saya submit loan dengan dia. Dia tolong bantu luluskan saya punya loan. Alhamdulillah. Akhirnya
keluar juga hari ni. Atas rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Syukran jazilan khair. Terima kasih Abang Amirul. Servis perfect. Terima kasih. Kenapa abang pilih Nissan GTR? Kereta ni kereta idaman lah orang jantan. Kan. Dah lama dah mengidam atas insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak bang. Sama. Alright, so guys, kalau anda masih ada perasaan 50-50 sama ada nak beli kereta sport car brand lain ke, tapi saya memang highly recommend Nissan GTR adalah sesuai untuk lelaki. Alright guys, jumpa lagi di luar sana. Jangan lambat buat keputusan segera. Tekan link di bawah. Jangan lupa selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.